Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Wahidah. Kita telah memasuki unit yang seterusnya iaitu teknologi. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah teknologi dan kepentingannya. Dalam topik ini, kita akan mengetahui apakah maksud teknologi dan kepentingan teknologi dalam kehidupan harian manusia. Pernahkah kamu melihat hidupan seni ini? Hidupan seni ini ialah coronavirus, iaitu sejenis virus yang menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Virus ini tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita dan hanya dapat dilihat oleh sejenis alat yang dinamakan mikroskop elektron. Manusia mampu melakukan aktiviti harian dengan menggunakan deria ataupun anggota badan. Namun begitu, keupayaan deria dan anggota badan manusia adalah terbatas dan perlu dibantu dengan penggunaan teknologi. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? Teknologi ialah satu daripada aplikasi pengetahuan sains untuk membantu mengatasi had keupayaan manusia. Pelbagai alat telah dicipta untuk mengatasi had keupayaan manusia. Manusia hanya mampu melihat objek pada jarak tertentu dan tidak boleh melihat objek yang sangat jauh. Oleh itu, teleskop dicipta bagi membolehkan manusia memerhati planet, bulan dan objek jauh di angkasa. Teknologi ini membolehkan manusia menjalankan kajian dalam bidang astronomi dengan lebih mendalam. Manusia juga tidak boleh bercakap dengan suara yang kuat. Penciptaan mikrofon dan pembesar suara membolehkan suara kita dapat didengar dengan lebih jelas. Ia dapat memudahkan manusia untuk bercakap dan menyampaikan info penting atau menyanyi tanpa perlu menjerit. Antara had keupayaan manusia juga tidak dapat melihat objek yang sangat seni seperti mikroorganisma dan sel darah. Justru, mikroskop dicipta bagi membantu manusia memerhati mikroorganisma dan objek yang sangat seni. Tahukah kamu, mikroskop biasa digunakan untuk melihat objek kecil seperti sel dan bakteria. Mikroskop elektron pula digunakan untuk melihat objek yang lebih kecil seperti virus dan molekul yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Seterusnya, manusia tidak boleh mendengar bunyi yang sangat perlahan. Stetoskop ialah alat yang dicipta untuk mengatasi had keupayaan pendengaran manusia. Stetoskop membolehkan manusia mendengar degupan jantung dengan lebih jelas. Tanpa stetoskop, manusia tidak dapat mendengar bunyi degupan jantung atau pergerakan udara dalam peparu. Dengan alat ini, doktor juga dapat mengesan masalah kesihatan dengan lebih tepat. Selain itu, manusia mempunyai had komunikasi dalam jarak yang jauh. Ini kerana suara kita hanya dapat didengar dalam jarak yang dekat. Untuk mengatasi masalah komunikasi jarak jauh, manusia mencipta pelbagai teknologi seperti telefon, telefon bimbit dan panggilan video yang membolehkan manusia berkomunikasi walaupun dalam jarak jauh. Melalui teknologi ini, kita boleh berbual, menghantar mesej atau melihat seseorang walaupun berada di negara lain. Manusia juga tidak boleh bergerak cepat ke tempat yang jauh. Manusia tidak mampu bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan pantas hanya menggunakan tenaga tubuh. Oleh itu, manusia mencipta pelbagai kenderaan seperti kereta, kapal terbang dan kapal laut. Kenderaan ini dicipta untuk membolehkan manusia bergerak lebih jauh dalam masa yang singkat. Apakah kenderaan lain lagi yang ada di sekeliling kamu yang membantu manusia bergerak dalam masa yang singkat? Cuba kamu fikirkan. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu topik kita pada hari ini. Berjumpa lagi untuk topik seterusnya iaitu perkembangan teknologi.